laundry di Safwa. Tuan-puan kalau datang ke Safwa, duduk di Safwa Hotel, cari laundry dekat sini. Ini sahabat-sahabat kita. Dulu saya punya kedai depan tu saja. Jom kita nak masuk tengok kedai laundry dalam. InsyaAllah. Mrs. Mark? Syihab. MasyaAllah kan. Ramai lagi kawan-kawan. So tuan-puan, kalau tuan-puan ada baju nak basuh, tuan-puan ada nak, bukan setakat basuh, nak iron, nak macam-macam lah, nak dry cleaning ke apa, laundry kita ni betul-betul depan dengan tingkat 2 sahaja. Kalau tuan-puan daripada Dis Haji, terus saja tuan-puan akan jumpa laundry, the only laundry di tingkat 2. Dan kalau tuan-puan tengok, ni kalau dulu kan, dulu tu kedai kita kan, dah depan ni dah jadi salon. So kalau tuan-puan datang, tuan-puan boleh je ke sini dengan harga yang sangat-sangat berpatutan, insyaAllah ta'ala. Diorang sangat-sangat proper, sangat-sangat profesional. Cari Syihab, cari Faisal, cari kawan-kawan kita dekat sini, insyaAllah ta'ala memang sangat-sangat best. Okay, jadi tengok ni, dia punya ni kan, besar bukan main laundry. Mana tahu satu hari nanti kita pun ada perniagaan laundry di Mekah. Kalau di Mekah, saya pernah ada kedai kurma. Kita dah tutup lah kurma kat Mekah. Tapi kedai makan masih lagi ada, Alhamdulillah. Tapi kedai laundry, tuan-puan kena cari kedai laundry di tingkat 2, depan dengan barber tingkat 2 sahaja. Masuk di Safwa, tinggal di Safwa, datang Safwa, beli baju, terus laundry kat sini. Saya baju ni saya beli dekat Safwa. Kan, saya beli kat Safwa, baru je beli lepas habis umrah, baru beli. Lepas tu iron kat sini RM5 sahaja. Kan, ada RM5 kalau urgent sangat RM8 sahaja. Dan bagi saya murah lah, tuan-puan akan terus dapat. Jadi apa lagi tuan-puan, boleh support perniagaan sahabat-sahabat kita kat sini, insyaAllah ta'ala. Yang nak cari makan boleh cari kami di Zawak Rahasia. InsyaAllah membantu tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.